Kita orang dah sampai dekat Farm Fresh at UPM. Enak. Fresh terbaik. Farm Fresh terbaik Yang ni diorang tengah buat rawatan, ada program cuti sekolah diorang, medical check up. Mak-mak tengah nak check up yang dekat sana. Kita orang sekarang tengah melawat warm campus. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Bercinta hingga ke syurga, sama-sama lalui suka dan duka. Travel sana sini jelajah dunia, kenangan manis jadi cerita. Hello guys, happy weekend daripada kita orang. Salam Ahad. Hari ini merupakan 24 Mei 2026. Plan kita orang adalah hari ini nak pergi ke Farm Fresh dekat UPM tu. Actually kita orang tak pernah pergi, dan plan ni pergi adalah sebab nak bawa anak ke sana lah. Cumanya aku tak tahu apa yang aku akan jumpa, apa yang aku akan explore nanti. So untuk korang yang masuk dalam video aku, konten aku, jangan skip dulu, tengok sampai habis apa yang aku akan bawa dekat korang, dan manalah tahu korang boleh jadikan sebagai rujukan untuk korang bawa family korang pula nanti. Let's go, jom. After 30 minit macam tu kita orang drive, kita orang dah sampai dekat Farm Fresh. Cuaca alhamdulillah panas. Parking sedang dapat alhamdulillah. Kebetulan kita sampai ada kereta yang kat luar. Cumanya apa yang bestnya adalah as for now kita orang dah beli tiket online, betul tak sayang? Harga tiket online dengan harga tiket dekat kaunter looks like the same. Ni kaunter tiket dia. So ni tiket yang kita orang nak beli awal-awal. So QR dia boleh redeem lah. Dia masuk dia dekat sana, start daripada sana. Mana-mana boleh. Kita ada part yang berbeza lah. Bahagian dalam dengan tractor. So dalam yang ni? Betul. Multiple entry untuk dia punya maps. Boleh scan QR yang kita orang boleh dengar ada announcement daripada staff kat sini. Mohon ibu bapa pantau anak masing-masing. Okey, kita orang dah hadir. Okey, kita orang dah hadir. Okey, jom, let's go. Aku nasihatkan kalau korang nak datang kat sini, datang pada waktu pagi lah. Kita sampai pukul 1 agak panas sebab kawasan kat sini dia banyak open door lah. Memang bukan indoor punya tempat. Kan sayang? Ni pun dah rasa berpeluh dah ni. Tapi we'll see lah. So far dia ada dua aktiviti. Satu yang macam dekat farm, satu lagi dekat atas bukit. Ini waktu untuk traktor punya schedule lah. So nasib baik sementara menunggu nak naik traktor ni, nasib baik kita orang dah standby kan kipas ni lah. At least sejuk lah juga. Otherwise dia akan jadi sangatlah panas. Nak beratur. Kita orang nak naik lori Farm Fresh ni. So sekarang kita orang dalam traktor yang akan bawa kita orang menuju round-round dekat kawasan ladang pertanian Farm Fresh ni lah. Macam mana sayang? How do you feel? Alhamdulillah, okey. So traktor dah start bergerak dan kita orang nak dibawa meninjau ke lokasi pertanian yang ada atau tanaman ternakan yang ada dekat kawasan Farm Fresh ni. Ada blower dekat belah tepi tu, so yang start bau keluar. Bau dia busuk sikit. Kakak-kakak dia kejap-kejap. Bau dia busuk sikit. Rumput yang korang nampak sebenarnya, ini sebenarnya rumput Napier tau. Rumput-rumput ni lah yang digunakan untuk dibagi makan lembu. Kakak tengok rumput-rumput tu kan, nampak? Rumput ni. Rumput ni lah yang digunakan untuk bagi makan lembu.
Mostly yang datang kat sini adalah family lah. Dan ada satu uncle yang aku tegur tadi, dia datang daripada Melaka kan korang. So kalau korang yang daripada KL, Selangor yang tak pernah datang lagi ke sini, memang rugi lah korang. Kita dah sampai dekat Farm Fresh at UPM. Kalau korang yang mana tak tahu, rumput Napier ni kebanyakan ditanam adalah untuk tujuan pemakanan lembu. Tak sampai 10 minit. So kita orang diminta untuk naik balik lah. After 10 minit kita orang naik balik dekat train. Bye bye. Signboard Farm Fresh at UPM. Bye bye bang. Bye. Naik train tadi dalam berapa minit sayang? Dalam 20 minit macam tu lah kita naik train. Now kita back to the tempat yang zoo ni lah. So kita dah sampai dekat kawasan Banis, kawasan Rabbit. Untuk korang yang datang ke sini, korang boleh tengok ada pelbagai jenis ayam. Kemudian ayam, ada jenis burung pigeon. Ayam pula ada pelbagai jenis ayam lah. Maksud saya bukanlah ayam yang dia punya keluarga ayam lah kan. Ada spesies burung. Ayam is part of burung. Yes. Betul. Macam itulah apa yang aku cakap tadi. Takut tak kakak tengok ular? Ha? Kepala dia yang tu. Ada 2 ekor ke? Oh dah. 2. Kita orang sekarang tengah melawat worm compost, ulat yang digunakan untuk tanaman. Ulat kompos Bila kita tak tutup makanan, tiba-tiba ada lalat datang berak. Inilah telur lalat. Okey, ambil gambar tengok ni. Tengok Daddy. Tengok guys, ada rusa. Ada rusa guys yang terlepas. Ini diorang ni queue untuk masuk dekat rumah kucing atau naik kereta. So kereta ni dia akan bawa anak korang dalam anggaran 5 minit macam tu. Ke kereta. Mana anak Daddy? Bye-bye kakak. Bye-bye. So dia akan bawa anak korang lah. Sekejap je, tak lama. So anak-anak boleh duduk dekat dalam tu. Lepas tu settle, bawa jalan. Kakak, macam mana? Best tak? Best. Dia bawa pergi mana je? Nampak apa? Kakak nampak apa? Ayam tu je. Nampak apa? Rosa ayam tu je. Okay. Bye-bye kakak. Ni dah kali kedua dia naik. Okay. Kalau datang dekat Farm Fresh punya tempat ni, tak sahlah kalau korang datang tak tengok lembu. Kat sinilah dia punya puncak perhatian yang perlu korang tumpukan, cik. Lembu tu kencing. Enak. Fresh terbaik. Farm Fresh terbaik Inilah susu yang Nuraisyah Winodari. Vitagen. Yes. Vitagen pada beli susu. Kalau korang boleh datang ke sini, korang boleh tengoklah macam mana teknik atau proses membela lembu secara moden lah. Korang boleh tengok lembu ni, dia dibagi muzik guys. Okay, lembu ni
Dia dengar muzik. So wife aku guna app Shazam. Then dia dengar lagu yang ni. Tajuk dia Eraser. Tajuk dia Eraser, guys. Lembu pun dengar lagu Mak Saleh, okey. Ini adalah Cafe Music untuk background music channel. Yes, BGM channel. So dia untuk menenangkan lembu lah. Ya, supaya lembu ni tak nervous. Ada yang garu badan dia, ada yang baring. Kat sini macam mana dia tunjukkan cara susu tu dia buat lah. Kalau korang tengok dekat sebelah sini, ini ada milking bun. Tu lembu tu kata, tepi sikit, saya pun gatal badan juga. Saya nak garu juga. Sikit tu sikit. Minta maaf. Lembu yang ni apa guna function berus tu bang? Terus ni? Ha. Dia main-main bagi dia hilang bosan, dia garu-garu badan dia. Oh. Tu tak ada function apa-apa kan. Tapi belum ada bagi muzik ke bang Kita operasi dia 2 kali sehari, pukul 6 pagi 1 dengan pukul 5 petang. Oh. Yang belah sana tu, kalau yang belah depan sana itu tengah pregnant. Okey. Yang belakang tu belum sexually mature lagi. Okey. Kalau this one, ni hari ni sebab dia orang ada program Food Deep. Aha. Macam Lembu pun ada program bang. Program cuti sekolah apa semua dia punya medical check up. Okey, semua. okey. So, dia kosong kat sini tapi jadi dia datang balik. Oh. Plus. Alright. Plus ni means dia memang dah betul tunggu hari dia nak beranak. Oh. Lembu ni mostly semua kita beri dekat sini je. Dia punya macam sperm dia ada yang kita import lah daripada Heifers, daripada New Zealand tu semua. Tapi yang AI kita memang boleh pilih lah, kita nak jantan ataupun nak hasilkan Sampai betina. macam tu sekali ya? Artificial insemination. Maksudnya kita Insemination. masukkan sendiri sperm tu. Lepas tu sperm tu pun kita pilih, kita nak sperm jantan ke nak sperm betina. Sebab kat sini kawasan lembu susu kan, so kita prefer betina lah. Kalau jantan dia macam tak function sangat. Terus ni baka lembu susu lah warna hitam putih tu. Sampai to the extent kita punya teknologi ya, boleh betul, untuk betul. pilih baka. Sebab Power dia gila. tak se-complicated yang dijangka lah. Sebab macam yang kita tahu secara generalnya XY untuk perempuan kan, kalau XY untuk jantan kan. So kalau kita remove satu Y tu, kita automatically dapat jantan. Macam tu lah. Kita nak betina. Kita nak betina. Lebih kurang macam tu lah. Yang ni diorang tengah buat rawatan, ada program cuti sekolah diorang, medical check up. Mak-mak tengah nak check up, okey, yang dekat sana. Yang ni tunggu hari nak bersalin. Yang itu tu proses untuk susu. Kemudian yang ni pula ada bahagian untuk sexual punya examination macam tu lah. Complete lah. Ya. Yeah. Dan ada yang sebelah sana tu dia cuba bakakan secara apa tu dia Artificial insemination. Macam tu. saya ingatkan AI artificial intelligence. Lembu dia pun ada AI, guys. Saya rasa dia IVF lah sebenarnya konsep. Ya. Sebab dia masukkan Ya. lembu lain. Dia control dia punya birth circulation dia. And then dia nak satu jenis jantina saja yang dia hasilkan. Ya, memang surprise to that extent Malaysia punya atau Farm Teknologi, Fresh punya yes. teknologi kan. Yes, that's why I just wondering Farm Fresh dia susu dia banyak tau, macam kita orang consume hari-hari. Ya. Tapi saya fikir tak ni tak cukup kalau satu Malaysia punya nak Ya. consume susu. Ya, Sebab guys. RMT pun susu Farm Fresh. Ya, guys. So banyak ada ilmu baru yang kita orang dapat bila datang dekat sini. Yang ni anak dia. Calf Ban. So ada ilmu baru yang kita orang dapat dekat sini, guys. Nampak? New knowledge, dan kita sangat kagum dengan penjelasan yang diberikan oleh saudara tadi. Okay. So ada inside scoop juga kat sini. Kalau korang rasa haus ke, lapar ke. Kemudian ada cream house. Kemudian ada juga fresh pigs untuk korang yang rasa interested nak beli susu Farm Fresh. Dia buat daripada Farm Fresh juga. So kalau korang tengok banyak barang kat sini yang dah memang banyak lah orang beli. Ada aircon sedap. So ada pelbagai flavor, ada kurma, ada almond, ada coklat, even ada banana.
So korang boleh beli dekat sini. Aku tak sure harga dia lebih murah atau sama macam dekat luar, tapi dah halal dekat Farm Fresh kan, why not kita tak cuba sendiri. Tak lengkap kalau korang datang ke Farm Fresh tak beli mana, tak beli susu Farm Fresh, tak beli salted butter Farm Fresh, dia punya apa, air. Dan ni ada yang kita orang dah minum. Mana kakak? Yang kita orang dah minum Tutti Frutti daripada Farm Fresh. Kita orang beli juga satu katin air Mekamato mix berry. Okay. Boleh kalau cukup dia kena tak dalam tak cup lah. Oh, Boleh lah campur. boleh campur? One cup lah. Double one cup. Kita orang cuba durian guys. Nah, combination antara durian dengan coklat guys. Dark coklat lah tu. Mana? Asam pedas gula kampung. Rajah di bawah ya. Okey, faham. Okay, after daripada Farm Fresh tu, kita orang singgah dekat Asam Pedas Cili Kampung. Jarak lebih kurang 15 minit driving daripada UPM. So kita orang nak makan asam pedas sebab kita orang tak makan lunch. Kita hanya makan breakfast, lunch tak makan lagi. And then mungkin membawa kepada dinner terus kot. Recap balik daripada apa yang kita orang pergi dekat Farm Fresh tadi. Apa yang penambahbaikan yang kita boleh buat kat cadangan untuk Farm Fresh tu? Oh, jalan kereta ya. Dalam parking ke kereta tu tanah merah. So kalau kata pihak pengurusan Farm Fresh dapat turap ke jalan tu untuk parking, so that bila hujan dia tak terlalu tanah merah lah. Itu je lah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pihak pengurusan Farm Fresh dapat macam mana lembu lah, sebab kita tahu Farm Fresh tu adalah berasaskan lembu. Cumanya bila lembu tu dapat kita pegang ke, atau ada pihak yang dapat tua masuk ke kandang lembu bagi explanation mengenai proses ialah proses macam mana untuk perah susu ya, lembu yang berapa umur sesuai. So macam that kind of experience lah kalau dapat pihak pengurusan Farm Fresh dapat bagi consideration lah untuk dipertimbangkan. Overall yang lain tak ada, rasanya itu saja. By the way, untuk aku, korang patut datang dekat Farm Fresh, rasa experience tu sendiri macam mana teknologi penternakan negara, teknologi moden penternakan negara. So ya, Dia kena ada volunteer ataupun staff yang untuk explain macam mana proses buat untuk dapatkan final product dia, which is susu. Start daripada apa dan dia punya rantaian makanan yang ada dekat situ lah, kan? Betul tak? Selain daripada tu, mungkin dari segi makanan kot kena ada banyakkan sikit lagi lah. Untuk dari segi produk Farm Fresh yang dijual, yes, bagus. Dan tu okey. Saya rasa explanation lah. Sebab tadi yang kami dapat explanation daripada saudara yang tadi pun, asyik baiklah kita jumpa abang tu kan. Sebab kita approach dia untuk kita tanya dalam waktu dia tengah bekerja tu. Harga tiket pun sesuai lah dengan pengalaman. Overall, saya boleh bagi 9/10. dia punya asam pedas nampak menggiurkan. Ini dia punya telur ikan. Simple dish lah yang kita orang order, simple telur ikan dengan kari pula asam pedas ikan pari. Nak tahu asam pedas ni sedap tak sedap, pertama adalah dari segi rasa kuah ni.
Sekali lagi. Yes. Apa rasa? Sedap. Untuk orang yang sekitar mana lah, Seri Kembangan ni, boleh datang ke kedai asam pedas ni. Ni bukan paid review memang aku datang, kita orang waste sendiri dan kita orang bayar sendiri tapi untuk orang yang sukakan asam pedas yang dia tak kick sangat orang, maksudnya yang macam kalau ada asam pedas yang betul-betul sakit kat tekak kan, yang tak pahit kan, ini asam pedas yang manis-manis sikit, pedas pun okey, just boleh datang ke sini Macam korang nampak ikan aku dah licin, alhamdulillah. Ikan dah licin guys, itu tandanya makan sedap, sedap kenyang. Macam mana? Sekejap aku tanya orang lagi. Macam mana? Kita boleh repeat. Boleh repeat Anak aku makan, okey kakak? Okey sangat. So macam tu lah. Aku tak tahu dah nak cakap apa, nak review apa pun dah tak tahu. So kita tutup video ni lah. By the way, korang yang menonton ni, aku perlukan sokongan korang untuk subscribe video aku, untuk aku cukupkan 1,000 subscriber. Watch hour insyaAllah aku boleh cari, tapi 1,000 subscriber tu aku perlukan setiap seorang daripada korang yang menonton lah untuk subscribe. And then untuk korang yang menonton, boleh tinggalkan komen-komen so that aku boleh bersemangat lagi untuk hasilkan video-video yang menarik untuk tontonan korang, dan semoga video aku kali ini memberi manfaat kepada korang. Itu sahaja. Baik, Assalamualaikum.